membentangkan satu isu yang semakin penting dalam dunia moden, iaitu dilema etika dalam penggunaan kereta tanpa pemandu. Apa itu kereta tanpa pemandu? Kereta tanpa pemandu atau autonomous vehicle merupakan teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memandu tanpa campur tangan manusia. Teknologi ini dijangka dapat mengurangkan kemalangan jalan raya, mengelakkan kesesatan dan meningkatkan kecekapan pengangkutan. Namun begitu, di sebalik semua kelebihan ini timbul satu persoalan besar. Adakah mesin boleh membuat keputusan moral seperti manusia? Dan jika berlaku situasi berbahaya, siapakah yang harus dipertanggungjawabkan? Untuk memahami isu ini dengan lebih jelas, kita akan melihat satu situasi dilema. Saya hari ini akan menceritakan tentang situasi dilema. Yang mana situasi dilema tu saya nak anda membayangkan jika anda sedang berada di sebuah kereta tanpa pemandu. Kemudian tiba-tiba kereta itu sedang bergerak seperti biasa dan tiba-tiba ada seorang pejalan kaki sedang melintas secara mengejut. Dan hanya dalam beberapa saat sahaja, sistem AI dalam kereta tersebut perlu membuat dua keputusan, iaitu pilihan yang pertama, dia akan terus bergerak dan melanggarkan pejalan kaki, dan yang kedua adalah kereta itu perlu membelok ke arah lain tetapi berisiko dan mencederakan penumpang di dalam kereta. So dalam situasi ini, kalau kita tengokkan betul-betul, tiada pilihan yang benar-benar betul. So inilah dikenali sebagai dilema moral atau lebih spesifik trolley problem dalam konteks teknologi moden. So persoalannya, adakah kita mahu mesin membuat keputusan sama ada kita sebagai manusia hidup atau mati? Baik, bersama saya Syahmaid Imran. Hari ini saya akan membahaskan tentang sebuah insiden yang pernah berlaku di Arizona. Pada tahun 2018, sebuah kereta tanpa pemandu milik Uber telah terlibat dalam satu kemalangan tragis di Arizona. Mangsa Elaine Herzberg sedang melintas jalan apabila dilanggar oleh kenderaan tersebut. Apa yang mengejutkan, sistem AI sebenarnya telah mengesan mangsa beberapa saat sebelum pelanggaran berlaku. Namun, sistem gagal mentafsir situasi dengan tepat dan tidak mengambil tindakan yang sepatutnya seperti perit. Kes ini menjadi kematian pertama yang melibatkan kereta autonomi dan menimbulkan persoalan besar dalam masyarakat. Adakah kesalahan terletak pada teknologi yang belum sempurna atau pada manusia yang terlalu bergantung pada mesin? Kes ini menunjukkan bahawa walaupun AI mampu melihat, ia tidak semestinya mampu memahami seperti manusia. Itu terdapat juga beberapa kes yang melibatkan kenderaan Tesla yang menggunakan autopilot. Contohnya, dalam satu kes, sebuah kereta Tesla telah melanggar pembahagi jalan kerana sistem gagal mengenal pasti laluan dengan betul. Seterusnya, pemandu pula didapati tidak memberi perhatian sepenuhnya kerana terlalu yakin dengan teknologi tersebut. Dalam kes lain, sistem autopilot gagal mengesan sebuah lori putih di hadapan kerana keadaan cahaya yang terang menyebabkan kemalangan maut. Situasi ini menunjukkan bahawa teknologi AI masih mempunyai batasan, terutamanya dalam keadaan yang kompleks dan tidak dijangka. Lebih membimbangkan lagi, pengguna mungkin menjadi terlalu bergantung kepada teknologi sehingga mengabaikan tanggungjawab sendiri. Ini menimbulkan satu lagi persoalan penting, adakah manusia masih perlu bertanggungjawab walaupun dipandu oleh AI? Dalam bidang falsafah, terdapat beberapa teori yang boleh digunakan untuk menganalisis dilema ini. Pertama, ialah utilitarianisme. Teori ini mengatakan bahawa sesuatu tindakan dianggap betul jika ia membawa manfaat kepada majoriti. Dalam konteks kereta tanpa pemandu, ini bermaksud sistem mungkin diprogramkan untuk memilih tindakan yang menyelamatkan lebih ramai orang walaupun ia melibatkan pengorbanan satu nyawa.
Namun, pendekatan ini menimbulkan persoalan, adakah wajar mengorbankan individu demi kepentingan ramai? Kedua, ialah deontologi. Teori ini menekankan bahawa terdapat prinsip moral yang tidak boleh dilanggar, seperti larangan membunuh. Dalam pandangan ini, kereta tidak sepatutnya membuat keputusan yang secara sengaja membahayakan mana-mana individu, walaupun ia mengelakkan kerosakan yang lebih besar. Selain itu, isu tanggungjawab juga menjadi perdebatan utama. Jika kemalangan berlaku, siapakah yang harus dipersalahkan? Adakah ini pengatur cara yang membina sistem, syarikat yang menghasilkan teknologi, atau pengguna yang menggunakan kenderaan tersebut? Persoalan ini masih belum mempunyai jawapan yang jelas, dengan cabaran besar dalam pembangunan teknologi masa depan. Kesimpulannya, kereta tanpa pemandu merupakan satu inovasi yang berpotensi besar dalam meningkatkan kehidupan manusia. Namun, ia juga membawa bersama dilema etika yang sangat kompleks dan mencabar. Walaupun teknologi semakin canggih, ia masih belum mampu menggantikan sepenuhnya pertimbangan moral manusia. Oleh itu, pembangunan teknologi ini perlu disertai dengan pembincangan etika yang mendalam agar ia dapat digunakan secara bertanggungjawab. Akhir sekali, kami ingin meninggalkan satu persoalan kepada anda semua. Jika anda berada dalam situasi tersebut, apakah keputusan yang akan anda buat? Sekian, terima kasih.